Allahu Akbar. Imam dah terlebih rakaat ni. Apa aku nak kena buat ikut je lah Imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ish. Agak korang, betul ke cara macam tadi tu? Sampai terkehel bau imam dibuatnya. Kalau korang tahu cara yang betul dan cara yang tepat, jangan skip lagi. Jom teruskan menonton video ni. Jika makmum itu yakin bahawa imam terlebih rakaat, maka makmum itu haram mengikut imam tersebut dan makmum itu perlu menegur dengan lafaz subhanallah. Subhanallah. Jika imam tidak hiraukan teguran makmum, maka makmum diberi dua pilihan. Pilihan pertama, mufaraqah, iaitu niat berpisah daripada imam dengan duduk dan memberi salam setelah selesai bacaan di tasyahud akhir tanpa perlu menunggu imam. Subhanallah. Pilihan yang kedua, iaitu makmum duduk dan selesaikan bacaan di tasyahud akhir dan tunggu untuk memberi salam bersama-sama imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana? Dapat sesuatu tak? Kalau korang dapat sesuatu, jangan lupa sebarkan kepada kawan-kawan kita yang lain. Semoga bermanfaat.